Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahri bin Sabri, pemberita anda pada kali ini. Tajuk hari ini, Guru Berjiwa Pendidik Pemangkin Kemejadian Murid. Berdasarkan konsep yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang bukan sekadar mengajar tetapi mendidik dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan tanggungjawab untuk membentuk sasiah serta kecemerlangan murid. Apakah ciri-ciri seorang guru yang berjiwa pendidik? Salah satu ciri guru yang berjiwa pendidik ialah guru mendidik murid-muridnya dengan hati. Seorang guru berjiwa pendidik mengajar murid-muridnya dengan keikhlasan, bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk akhlak dan sasiah murid-murid tersebut. Selain itu, guru yang mendidik dengan hati akan memahami keperluan murid dan sentiasa memberikan dorongan dan juga semangat. Sebagai contoh, seorang guru melihat ada murid yang selalu diam dan kurang berkomunikasi dengan rakan-rakannya di dalam kelas. Sebagai guru yang prihatin, guru akan cuba mendekati dan mengetahui masalah murid tersebut, lalu memberikan sokongan emosi dan akademik untuk membantunya dalam pembelajaran sehingga dia berjaya. Jadi yang kedua pula ialah komited dan berintegriti. Guru berjiwa pendidik sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik dan tidak mudah berputus asa dalam membimbing murid. Tambahan lagi, guru juga perlulah mempunyai tanggungjawab yang tinggi dan mengajar dengan penuh disiplin serta amanah. Sebagai contoh, seorang guru tidak hanya mengajar mengikut silibus tetapi juga meluangkan masa selepas kelas untuk membantu murid yang lemah dalam pelajaran walaupun tanpa bayaran pihak. Seterusnya ialah dapat menjadi inspirasi kepada orang lain, terutamanya murid. Guru yang berjiwa pendidik perlulah menjadi role model kepada murid dari segi berbagai aspek akhlak dan semangat juang dan berjalan ekonomi. Dengan ini, murid akan melihat guru sebagai aspirasi untuk terus berusaha dan mencapai tujuan mereka. Misalnya, seorang guru itu perlulah menunjukkan ayat yang mulia dan terbaik dari berbagai aspek termasuklah akhlak dan sasiah dalam kehidupan seharian di sekolah maupun ketika waktu mengajar ataupun tidak mengajar. Di samping itu, seorang guru berjiwa pendidik juga sewajarnya mempunyai pemikiran yang berdaya inovatif dan kreatif. Hal ini bermaksud guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan keperluan murid dan tidak takut meneroka teknologi baharu dalam pendidikan. Sebagai contoh, guru sejarah boleh menggunakan teknologi realiti maya iaitu VR untuk membawa murid melawat tempat bersejarah secara maya, menjadikan pembelajaran lebih seronok dan interaktif. Akhir sekali, guru berjiwa pendidik juga seharusnya mempunyai sifat prihatin dan empati terhadap murid-muridnya. Guru perlulah memahami latar belakang, emosi dan cabaran yang dihadapi oleh murid dan tidak hanya memikirkan prestasi akademik semata-mata tetapi juga kesejahteraan mental dan emosi murid. Contohnya, seorang guru mendapati seorang murid kelihatan murung apabila di dalam kelas. Guru tersebut perlulah mengambil tahu dengan bertanya dan cuba mendalami masalah yang dihadapi murid tersebut. Apakah pula perbandingan antara guru biasa dengan guru berjiwa pendidik? Terdapat beberapa perbandingan yang boleh diambil dari pelbagai aspek. Aspek yang pertama ialah dari segi tujuan mengajar. Guru biasa lazimnya mengajar sekadar memenuhi tanggungjawab dan silibus yang ditetapkan. Manakala guru berjiwa pendidik pula bukan sekadar memenuhi tanggungjawab semata-mata tetapi mengajar dengan niat mendidik, membimbing dan membentuk kemejadian murid. Selain itu, dari aspek kaedah pengajaran pula, guru biasa hanya akan mengajar
mengikut buku teks dan menggunakan kaedah konvensional seperti pembelajaran berpusatkan kepada guru sahaja. Manakala guru berjiwa pendidik pula mempunyai sifat kreatif dan inovatif dalam pengajaran serta menggunakan pelbagai teknologi dan pendekatan yang interaktif. Seterusnya, dari aspek interaksi guru dengan murid, guru biasa lazimnya akan berinteraksi terhad kepada kelas sahaja dan kurang mengenali murid secara individu, manakala guru yang berjiwa pendidik akan mengambil berat tentang kebajikan murid dan memahami latar belakang serta keperluan mereka dalam menuntut ilmu. Dalam usaha membentuk generasi yang berdaya saing dan holistik, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 telah menggariskan 6 aspirasi utama bagi setiap murid. Aspirasi ini bertujuan memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki kemahiran dan nilai-nilai murni yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah pengetahuan. Aspirasi pertama ialah pengetahuan. Setiap murid perlu mempunyai asas ilmu yang kukuh dalam pelbagai bidang termasuk sains, matematik, bahasa dan teknologi. Selain itu, pendidikan juga harus melahirkan individu yang cerdik ekonomi, memahami isu sosial dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Sebagai contoh, seorang murid yang menguasai pelbagai disiplin ilmu akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran di universiti dan alam pekerjaan. Aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir sangat penting dalam melahirkan murid yang berdaya saing, kritis dan kreatif. Murid harus digalakkan untuk berfikir secara mendalam, bertanya soalan dan mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Sebagai contoh, jika murid diberikan cabaran untuk mengurangkan penggunaan plastik, mereka yang memiliki kemahiran berfikir akan mencari alternatif mesra alam seperti penggunaan beg kertas atau bahan yang boleh dikekalkan semula. Dan yang ketiga ialah kemahiran dui bahasa. Dalam dunia yang semakin global, penguasaan lebih daripada satu bahasa memberikan kelebihan kepada murid. Bahasa Melayu perlu dipupuk sebagai bahasa kebangsaan, manakala bahasa Inggeris berperanan sebagai bahasa antarabangsa yang membuka peluang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Misalnya, murid yang fasih dalam bahasa Inggeris boleh menyertai program pertukaran pelajar ke luar negara dan berkomunikasi dengan lebih baik dalam persekitaran antarabangsa. Aspirasi yang keempat ialah etika dan kerohanian. Selain kecemerlangan akademik, pembentukan sasih dan moral yang baik juga sangat penting. Murid perlu dididik untuk mempunyai nilai-nilai murni seperti jujur, bertanggungjawab dan berdisiplin. Sebagai contoh, jika seorang murid mendapat dompet di sekolah, murid yang berpegang kepada nilai moral yang tinggi akan menyerahkan dompet tersebut kepada pihak sekolah atau pemilik tanpa mengambil kesempatan. Dan yang kelima ialah identiti nasional. Sebagai rakyat Malaysia, murid perlu mempunyai semangat cintakan negara serta memahami dan menghormati kepelbagaian budaya. Ini penting untuk memastikan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Sebagai contoh, dalam sambutan Hari Kebangsaan di sekolah, murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh akan menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati lagu negaraku dan menyertai aktiviti yang memupuk perpaduan. Dan yang terakhir ialah kepimpinan. Aspirasi terakhir ialah kepimpinan. Murid perlu diberi peluang untuk mengasah kemahiran kepimpinan supaya mereka berkeyakinan tinggi, berdaya tahan dan mampu memimpin dalam pelbagai situasi. Sebagai contoh, seorang ketua kelas yang baik bukan sahaja memastikan disiplin dalam kelas, tetapi juga membantu rakan-rakan yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Kesimpulannya, 6 aspirasi murid dalam PPPM 2013 hingga 2025 merupakan asas penting dalam melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga memiliki nilai moral, jati diri dan kemahiran untuk masa depan. Sebagai bakal pendidik, kita bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid mencapai potensi mereka supaya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan juga negara. Peranan guru berjiwa pendidik.
Dalam dunia pendidikan, seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan sebagai pendidik yang berjiwa besar. Seorang guru yang benar-benar memahami tanggungjawabnya akan menjadi inspirasi kepada murid, berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran dan menjadi role model dalam kehidupan mereka. Peranan guru yang pertama ialah guru sebagai aspirasi murid. Guru yang berjiwa pendidik mampu memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Mereka bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi juga menyuntik semangat untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Contohnya, seorang guru matematik yang kreatif akan mencari kaedah yang menarik untuk mengajar konsep-konsep yang sukar, seperti menggunakan permainan atau aktiviti berkumpulan. Ini akan menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar, malah mungkin ada dalam kalangan mereka yang bercita-cita menjadi seorang guru matematik kerana terinspirasi dengan guru tersebut. Selain itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Selain memberi inspirasi, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan moden, guru bukan hanya menyampaikan maklumat secara satu hala, tetapi mereka membimbing murid untuk meneroka ilmu sendiri. Sebagai contoh, dalam sesi pembelajaran sejarah, seorang guru boleh meminta murid mencari maklumat tentang tokoh sejarah tertentu dan membentangkannya kepada kelas. Ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menarik, tapi juga melatih kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis murid. Dan yang ketiga ialah guru sebagai role model. Seorang guru juga adalah contoh teladan kepada murid. Sikap, nilai dan adab yang ditunjukkan oleh guru akan menjadi ikutan murid-muridnya. Jika seorang guru bersikap sabar, amanah dan bertanggungjawab, murid juga akan belajar untuk mengamalkan sikap yang sama. Misalnya, seorang guru yang sentiasa menepati masa dan menunjukkan disiplin tinggi akan mendorong murid untuk lebih menghargai masa dan berdisiplin dalam kehidupan mereka. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, kejadian murid merujuk kepada perkembangan holistik murid dalam aspek akademik, sasiah dan kemahiran. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Apakah pula implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik? Dalam era pendidikan moden, aspirasi dan hala tuju pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti. Matlamat utama pendidikan adalah melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran dan juga berakhlak mulia. Dalam usaha mencapai matlamat ini, peranan guru berjiwa pendidik amatlah penting. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga bertanggungjawab membentuk peribadi dan sasiah murid. Oleh itu, aspirasi dan hala tuju pendidikan memberi pelbagai implikasi terhadap guru yang benar-benar berjiwa pendidik. Pertama, guru perlulah sentiasa meningkatkan profesionalisme mereka sejajar dengan perkembangan sistem pendidikan. Aspirasi pendidikan masa kini menekankan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, guru berjiwa pendidik harus bersedia untuk menerima perubahan dengan mempelajari kemahiran baharu seperti penggunaan platform digital, alat bantu mengajar yang interaktif dan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Ini bukan sahaja memudahkan penyampaian ilmu, tetapi juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, hala tuju pendidikan negara menekankan pembangunan murid secara holistik. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting sebagai pemakin kemenjadian murid, bukan sekadar mengajar tetapi membimbing mereka menjadi insan berilmu, berakhlak dan berdaya saing. PPPM menggariskan 6 aspirasi murid seperti pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan dan etika. Guru yang berjiwa pendidik dapat merealisasikan aspirasi ini melalui pendekatan kreatif, bimbingan sasiah serta penggunaan teknologi dan kemahiran abad ke-21. Secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik adalah kunci utama dalam melahirkan murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga bersedia menghadapi cabaran masa depan selari dengan matlamat pendidikan negara. Akhir kalam, setiap guru di Malaysia sewajarnya cakna
dengan matlamat pendidikan yang telah, sedang dan akan dibawa oleh kerajaan dan berusaha mencapai aspirasi tersebut kerana pendidikan merupakan tunjang kejayaan dan kecemerlangan sesebuah negara. Selain itu, guru perlulah membangunkan murid dari berbagai aspek, terutamanya sahsiah dan rohani.